Pada hujung Oktober tahun 2025, dunia tertumpu kepada Kuala Lumpur. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menjejakkan kaki di bumi Malaysia selepas lawatan pertama Barack Obama pada April 2014 sebahagian daripada lawatan 4 negara Asia dan lawatan kedua November 2015 bagi menghadiri sidang kepuncak ASEAN Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Tapi persoalannya, kenapa dia datang? Adakah kerana ASEAN Summit atau ada sesuatu yang lebih besar melibatkan geopolitik, kuasa dunia dan masa depan ekonomi rantau ini? Latar belakang dan geopolitik. Tahun 2025, Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kepuncak ASEAN ke-47. ASEAN ketika ini dianggotai oleh 11 negara termasuk kemasukan rasmi Timor Leste sebagai ahli baharu. Summit kali ini dianggap antara yang paling penting dalam sejarah kerana dunia sedang berdepan perubahan besar dari konflik global, perubahan iklim hinggalah perebutan kepada bahan mineral jarang atau rare earth yang menjadi nadi kepada industri teknologi pada masa depan. Amerika Syarikat dan China, dua kuasa ekonomi terbesar dunia, sedang bersaing hebat untuk menguasai Asia Tenggara di mana rantau ini kaya dengan sumber, tenaga dan kedudukan yang strategik. Trump melihat ini sebagai peluang untuk menunjukkan bahawa Amerika masih kuasa besar dan berpengaruh di Asia. Malaysia pula sebagai tuan rumah memainkan peranan penting menjadi jambatan antara kuasa-kuasa besar dan negara ASEAN yang lain. Maka tidak hairanlah kenapa Kuala Lumpur dipilih menjadi destinasi pertama dalam siri lawatan Asia Trump tahun ini. Kronologi lawatan Trump. Donald Trump tiba di Malaysia pada 26 Oktober 2025 di mana lawatan ini adalah sebahagian daripada jelajah Asia yang merangkumi Jepun dan Korea Selatan. Sebaik mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, beliau disambut oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim diiringi persembahan budaya dan juga kawalan kehormatan. Trump tiba dengan delegasi besar termasuk penasihat ekonomi, pegawai pertahanan dan segerombolan pengawal pribadi khas dari Washington. Media antarabangsa melaporkan walaupun lawatan ini rasmi, tahap keselamatan sangat luar biasa dari laluan udara, kawalan trafik sehinggalah kepada penginapan yang dirasakan oleh faktor keselamatan. Beliau dikatakan membawa bersama pasukan khas logistik sendiri yang menguruskan makanan dan bahan bakar kenderaan rasmi bagi memastikan semua keperluan dikawal ketat oleh pihak Amerika. Walaupun tidak disahkan secara rasmi, amalan ini bukan perkara baru bagi lawatan Presiden Amerika Syarikat kerana protokol mereka amat ketat dari segi keselamatan dan bekalan. Selain Trump, summit ini turut dihadiri oleh pemimpin utama dunia seperti Li Qiang dari China, Fumio Kishida dari Jepun, Yoon Suk Yeol dari Korea Selatan dan Anthony Albanese dari Australia. Mereka hadir bagi membincangkan isu besar rantau ini dari segi ekonomi, perdagangan dan keselamatan. Tapi yang paling mencuri perhatian ialah pertemuan antara Trump dan Anwar Ibrahim, dua tokoh dengan ideologi yang sangat berbeza. Trump dengan pendekatan kerasnya dan Anwar dengan pendekatan diplomasi Islamik yang lebih lembut dan berprinsip. Isu-isu utama yang dibincangkan. Agenda utama perbincangan ini ialah perdagangan dan isu tarif antara Amerika dan negara-negara ASEAN. Banyak negara Asia Tenggara bimbang dengan dasar perlindungan ekonomi Amerika yang boleh menjejaskan ekspor mereka. Selain itu, isu bahan mineral jarang atau rare earth menjadi fokus utama di mana Malaysia dan beberapa negara ASEAN memiliki simpanan yang penting yang diperlukan untuk industri chip, bateri dan kenderaan elektrik. Trump mahu memastikan sumber ini tidak dikuasai sepenuhnya oleh China. Dalam masa yang sama, summit ini juga menjadi pentas diplomasi serantau apabila Thailand dan Kemboja menandatangani perjanjian gencatan senjata selepas konflik sempadan yang meragut nyawa ratusan orang awam. Trump turut hadir menyaksikan majlis itu sebagai simbol bahawa Amerika masih memainkan peranan dalam kestabilan Asia Tenggara. Lawatan Trump membawa kesan ekonomi yang besar kepada Malaysia. Pertemuan bilateral antara delegasi Malaysia dan Amerika Syarikat membuka peluang baru dalam sektor teknologi, pelaburan tenaga serta industri semikonduktor. Malaysia dilihat sebagai pintu masuk strategik untuk Amerika mengukuhkan rantaian bekalan di Asia Tenggara. Jika dimanfaatkan dengan betul, ini boleh membawa peningkatan pelaburan asing dan peluang pekerjaan. Namun,
Namun, di sebalik peluang ini ada risiko besar. Malaysia perlu berhati-hati agar tidak menjadi alat perebutan pengaruh antara kuasa besar. Reaksi sosial dan politik. Kehadiran Trump ke Malaysia tidak disambut dengan tangan yang terbuka oleh semua pihak. Sebahagian rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam, menganggap kehadiran Trump sebagai simbol keangkuhan Barat dan penyokong kuat rejim Zionis. Media sosial dipenuhi dengan perdebatan. Ada yang menyambut atas dasar diplomasi, ada pula yang menentang atas dasar prinsip kemanusiaan. Sebagai akhir kata dalam video ini, Anwar Ibrahim dan Palestin. Dalam sidang tertutup antara Anwar dan Trump, isu Palestin dikatakan turut disentuh. Anwar menegaskan bahawa Malaysia akan terus menyokong kemerdekaan Palestin dan menolak sebarang bentuk kezaliman terhadap rakyat Gaza. Walaupun Trump tidak memberikan komitmen yang jelas, pertemuan ini menjadi isyarat yang penting bahawa Malaysia tidak akan tunduk kepada mana-mana kuasa besar di dunia ini. Kesimpulannya, lawatan Trump ke Malaysia bukan sekadar lawatan diplomatik yang biasa. Ia adalah cerminan kepada perubahan geopolitik dunia di mana Malaysia kini berdiri di tengah-tengah dua kuasa besar, Amerika dan China. Dan di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, Malaysia berpeluang memainkan peranan penting bukan hanya dalam ekonomi serantau tetapi juga dalam memperjuangkan keadilan sejagat termasuk kemerdekaan Palestin. Soalnya sekarang, sejauh manakah kita mampu berdiri teguh tanpa tunduk pada tekanan kuasa dunia? Masa depan rantau ini bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin kita hari ini.